Anda ada panda ais? Orang selalu ingat bawah mata gelap sebab tak cukup tidur. Tapi sebenarnya ada dua punca. Sunken under eyes atau hyperpigmentation. Hai, saya Dr. Adlina. Sunken under eyes bila ada lekuk bawah mata, bila cahaya kena daripada atas, jadi akan nampak bayang-bayang dan nampak lebih gelap. Hyperpigmentation ialah peningkatan melanin di kawasan bawah mata yang menyebabkan kawasan bawah mata lebih gelap. Ia bukan sunken under eyes yang disebabkan lekuk ataupun bayang-bayang. Jadi treatment apa yang sesuai? Untuk masalah sunken under eyes, kita ada option untuk under eyes filler, boleh restore volume dan buat wajah lebih segar serta lebih kurang penat. Untuk hyperpigmentation, rawatan terbaik adalah skin booster kerana ia boleh stimulate collagen dan sekaligus mencerahkan kulit bawah mata. Good news untuk semua, kita sekarang ada promo raya yang sedang berlangsung untuk selesaikan masalah under eyes anda. Nak tahu jenis bawah mata anda yang mana satu? Boleh konsult dengan doktor kami di Hesa Clinic.